Jangan lupa korang boleh dengarkan kami dekat Facebook juga. Cari je Facebook My Campus Jarak Radio dan tekan listen online here. Alright, kita nak tanya Anis dengan Aaron pasal program diorang. Sebab tadi Cik Christina ada cakap Anis ada program dia, Aaron pun ada program dia. So kita nak tahu apa dia program dia. Okay, kita minta Cik Anis dulu cakap. Okay. So tadi Cik Christina ada sebut pasal Cili Padi Academy. So seperti yang saya katakan tadi, macam apa yang kita orang buat lepas kita orang balik daripada Amerika Syarikat, kita macam dah dapat kesedaran lah yang macam kita sepatutnya macam kongsi pengetahuan dan pengalaman yang kita dapat dari Amerika dekat kita punya masyarakat dekat Malaysia. Okay, so antara salah satu projek yang alumni YCLI buat ni ialah diorang punya projek. Kalau macam saya punya projek, it's called Cili Padi Academy. Cili Padi Academy Ya, dia pasal alam sekitar. Alam sekitar. Ya, betul. Oh, okay, ingatkan makan cili padi. Rasa cili padi. Okay, kenapa nama dia Cili Padi Academy? Sebab kita orang target program ni untuk pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sebab macam Cik Christina kata tadi, sebab projek ni start bawah Seeds of the Future grant. Okay, macam maknanya macam kita orang hantar kertas pembentangan dekat Amerika Syarikat punya government. So nanti diorang macam bila diorang tengok proposal tu macam okay, and then macam benda ni boleh dibuat ataupun feasible lah untuk kita jalankan projek ni dekat 3 negara ni. So diorang akan bagi grant. Duit lah basically. Dana lah, dana. Dana. So diorang akan bagi dana untuk kita orang buat projek ni dekat kita orang punya community. Okay, so so kita orang punya target group untuk Cili Padi Academy ni ialah pelajar sekolah menengah senior, macam form 4 sampai student yang berumur 19 tahun. Oh, menengah atas dan ke atas lah. Menengah atas dan ke atas. Okay, tapi 16 sampai 19 tahun je lah. Okay, so apa yang kita orang buat dalam Cili Padi Academy ni ialah macam kita orang pilih pelajar-pelajar yang daripada luar bandar ataupun pelajar-pelajar yang macam kurang dapat peluang lah. So kita orang bawa pelajar daripada 3 negara ni, Malaysia, Indonesia dan Singapura, ke Singapura untuk selama 1 minggu. Semua dibayar free. Student tu tak payah bayar apa pun. Okay, and then kita orang macam dedahkan diorang dengan isu-isu alam sekitar. Tapi lepas seminggu diorang punya camp dekat Singapura tu, so macam diorang sepatutnya akan bentang dekat kita orang. So lepas diorang belajar selama 1 minggu kat Singapura pasal alam sekitar ni, so apa yang diorang boleh buat balik untuk macam menyumbang balik pasal alam sekitar dekat diorang punya local community. Macam contoh diorang pula bawa ilmu tu pula. Diorang pula bawa ilmu yang diorang dapat dekat Singapura dekat diorang punya tempat. Macam antara salah satu kejayaan yang kita orang yang budak-budak sekolah menengah ni dah buat bawah Cili Padi Academy ni ialah diorang buat program untuk bersihkan pantai dekat Sabah. And then diorang buat food bank dekat Terengganu, where macam diorang kumpulkan macam makanan-makanan lebih as in like macam Maggi tapi macam tak sempat makan kat rumah ke apa ke. Okay, so diorang kumpul, and then sekolah tu macam akan dermakan balik dekat orang-orang kampus sekitar sekolah tu. Macam benda-benda macam tu lah. Macam-macam lah diorang boleh belajar semua. Macam summer camp lah lebih kurang. Macam summer camp lebih kurang. Tapi lepas diorang sepatutnya kena buat projek tu dalam 3 bulan. Lepas tu macam kita orang akan kumpulkan balik. Macam tahun lepas kita orang kumpulkan balik diorang dekat Indonesia. So kita orang terbangkan diorang kat Indonesia pula. Untung lah diorang lah. Itulah. Kita orang terbangkan diorang balik dekat Indonesia untuk bincang so macam mana diorang boleh teruskan projek ni. Untuk macam satu tempoh yang lebih lama. Sebab untuk macam kan kita dah cakap tadi macam untuk projek ni pasal alam sekitar kan. So kita ada food waste, kita ada macam cleaning the beach. So takkanlah macam 3 bulan je kita bersihkan. Jangka masa panjang pula kan. So macam kita orang bawa diorang untuk bincang macam mana diorang boleh kembangkan projek ni untuk jangka masa yang lagi panjang. Alright, tu dia tadi program daripada Anis. Okay, kita nak tanya Aaron punya program pula. Aaron, macam mana program? Kau punya program ni macam mana? Okay, program dia nama apa? So balik daripada Amerika Syarikat, saya berhibernasi selama setahun. Tak tahu nak buat apa. Lepas tu fikir kena buat something ni sebab dah pergi program besar. Tu saya email officer kat embassy. Dia tanya awak boleh apply lah. Ada embassy pun ada menyediakan grant juga untuk program. So saya hantar proposal. So nama inisiatif tu nama bahasa Inggeris je. Let's chat lah. Let's chat. Yeah, jom sembang lah. Betul. Bahasa Melayu dia jom sembang lah. Betul. So bahasa Melayu dia jom sembang lah. So like Facebook page kami, Let's Chat lah. Jangan lupa. Okay. So program ini merupakan satu inisiatif untuk memberikan pendedahan tentang knowledge agama dan kaum
di Malaysia. Dan komuniti dia bukan sahaja masyarakat, bukan sahaja rakyat Malaysia, tapi juga komuniti-komuniti yang lain di Malaysia. Contoh komuniti orang asli, which is often bagi saya yang kian kali dilupakan. So mereka adalah part of a community. Refugee seperti Rohingya. So itu merupakan antara target-target kami lah untuk memberikan pendedahan kepada rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi golongan-golongan muda lah tentang komuniti-komuniti ini. So program-program yang kita orang buat biasanya adalah program pertama yang telah diadakan melalui program ini adalah dialog antaragama di Melaka. Itu semasa perayaan Christmas hari itu, 23 hari bulan Disember 2016. So itu merupakan antara program pertama kami dan telah dihadiri oleh 50 orang participants. Balance 25 daripada from the orang-orang golongan daripada agama Kristian dan 25 orang daripada golongan agama Islam. So it's more of a sharing session lah tentang knowledge pasal agama. And then yang kedua, selain mengadakan dialog antaragama, kami juga mengadakan movie screening. Movie screening. Yes, local movie screening. Itu yang paling penting, local movie screening. Local movie screening. So antara movie-movie yang telah kami screen adalah Gaduh. Which is a movie on race and religion, agama dan juga kaum. Dan baru-baru ini kami screen movie pasal refugee Rohingya, Bodies for Sale. So it's dia lebih kepada dokumentari lah tentang Rohingya. So semua inisiatif-inisiatif ni adalah untuk memberikan pendedahan lah kepada golongan-golongan muda tentang di mana wujudnya masalah ni dan kita perlu buat something lah for them. Kita nak tackle masalah ni lah. Yes, kena tackle masalah ni. Tak kira lah bagaimana nak tackle. Cuma yang pendedahan yang kita orang bagi is the first step, which is pendedahan tentang isu ni. Dan sekiranya yang apa impact diorang daripada program tu, mungkin diorang nak volunteer ke dekat refugee center, mengajar bahasa Inggeris ke apa ke. So it's up to them. So we provide them the platform lah. So semasa kita orang screen movie-movie pasal Rohingya ni, kita ada invite dalam 6 orang daripada masyarakat Rohingya tu sendiri untuk datang and mengadakan dialog dengan partisipan kami. Memang partisipan kami macam ada yang first time jumpa masyarakat daripada golongan Rohingya tu sendiri. So mereka sangat excited lah, to know more. So bukan satu bagi saya program yang berjaya lah masa tu. Successful program lah masa tu. Yang tu, yes. So biasalah Rohingya pun kita kadang-kadang kita pun tak kenal siapa Rohingya tu. Kita tahu dia etnik yang kecil je. Tapi kita tak tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa dia ada kat Malaysia? Kita tak tahu yang tu. Betul tak? Yep. Alright. So jom kejap lagi mereka ada nasihat untuk korang yang nak join program-program macam ni hanya di My Campus Radio. So akhir kata daripada YC untuk pendengar-pendengar kita. Macam mana? Akhir kata Cuba try. Cuba try test tengok macam mana. Betul tak? Okay, Aaron, last word. Daripada saya, final word is jangan expect terlalu tinggi, tapi try. Harapan tu kena ada, tapi tidak terlalu tinggi. Tapi apply, tolong apply. Itu saja. Anis pula. Okay, saya punya pula. Jangan fikir banyak. Cuba je dulu. Tak cuba tak tahu. Alright. So, Cik Isna? Saya nak cakap just itulah. I look forward to receiving your applications. Alright. So, korang try, jangan tak try. Jangan takut, jangan malu, jangan segan. Alright. Tu dia tadi Why Silly. Thanks to Cik Christina, Anis dengan Aaron sebab sudi datang dekat Konti and kongsi dekat pendengar-pendengar kita orang apa itu Why Silly. Alright, jangan lupa teruskan mendengar My Campus Radio untuk banyak lagi info menarik dan tetamu yang best akan datang. Jumpa lagi minggu depan hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye.